Assalamualaikum kawan, bersama saya Fazwan daripada TM Motor World. Hari ni kita ada sebiji Yamaha S-Max V1. Motor yang ini kalau koma beli, koma tak payah pening kepala dah. Banyak benda dah tukar dah. Warna pun dah meriah dah. Dari jauh pun dah nampak dah. Warna orange berserta dengan sport rim warna purple. Lawa amat. Koma beli ni memang orang pandang. Motor yang ni kalau bagi saya, kalau kamu nak pakai buat harian, nak buat daily, nak buat weekend, tak ada masalah. So, apa yang ada dekat motor ni? Kita cerita sikit. Kalau kamu tengok dekat belah bawah ni, suspension belah depan ni. Kalau kamu tengok dekat sini, dia punya pump dia dah pakai RCB. Kamu tengok disc pun dah besar. Kena dengan dia punya sport rim dah. So, lagi satu, dekat bahagian belakang ni, kamu tengoklah inner dia. Semua dia buat hitam kilat. Ada diamond sikit-sikit. Kamu tak payah hantar spray dah. Dekat belakang ni, dia punya suspension belakang dia pakai Pro Fender. Kalau kamu Ricky harga dia, kamu tahulah ribu-ribu harganya mat. Dekat bahagian belakang ni pula, yang ni pun sama, dia dah cat warna hitam kilat, siap ada diamond. Oi, lawa mat kalau kamu beli. Itu untuk dekat bahagian lampu belakang ni, dia dah pakai aftermarket punya smoke. Nampak garang lah. Warna cat ni memang nampak cantik, memang nampak berkilat. Ni pun dah tampil yang aftermarket punya S-Max. Matching lah. Untuk set mirror dia, untuk set mirror dia aftermarket juga. Dia pakai nampak lagi handsome, tak nampak capang. Untuk mileage motor ni mileage dia agak tinggi, 63,940. Tapi untuk motor ni dia dah buat VC top set masa mileage 55,000. So kamu tak payah buat dah lah. Motor ni bukan standard spec, bukan cc 250. Yang ni 310 cc dia. Kalau kamu nak buat 17, nak maintain 16, bawa double, inilah motor dia. Okey, untuk motor ni tahun 2023, maknanya last version lah untuk V1 punya. Untuk harga dia koma, harga dia 19,800 saja koma. Berbaloi sangat bagi saya untuk sebuah S-Max yang dah make up macam ni, harga bawah 20,000. Koma yang nak buat loan, korang boleh contact sales team kami. Kita orang perlukan payslip 3 bulan, bank statement 3 bulan, IC depan belakang. Itu saja. Nanti kita orang contact. Mana-mana sales team boleh. Kalau jumpa saya lagi bagus. Okey, kalau kamu tak suka yang dah siap make up macam ni, dah up spec dah macam ni kan, kamu nak yang standard, kita ada juga kamu. Okey, yang ini S-Max V1 tahun 2020. Yang ni harga dia murah sikit, 17,800 saja. Atau kamu nak yang V2 tahun 2024, warna merah, memang standard lah, tak ada buat apa. Yang ni harga dia 24,800. Kita ada 3 biji S-Max V2 dengan V1. Jangan lupa beli motor, cari motor, jual motor di TM Motor World.